Pisang nangka ya bang Ini proses kupas kulit pisang ya. Ini sehari agak-agak berapa kilo akak kupas ni? 100 lebih. Oh 100 lebih kilo sehari. Rendam dengan air. Ini air biasa je kak Air pack je. Air pack biasa je untuk hilangkan dia punya getah Okey, lepas tu proses sagat. Okey, lepas tu pergi pada proses sagat. Sagat terus rendamlah dengan air apa kak? Air garam, air kapur Lepas tu ada proses menggoreng ni. Okey, ni sekarang ni proses membalang Masukkan keripik pisang ke dalam balang. Oleh owner dia Encik Muhammad Faizal. Penuh balang Okay, orang sekitar Melaka kalau nak order boleh dapatkan dekat nombor WhatsApp ni Faizal Adam Enterprise. Ni boleh beritahu harga sebalang bang? Harga sebalang 25. 25 Kalau atas 10 botol ke atas kita bagi 25 lah. Okey, insya-Allah. Jangan tak rangap.